Padu, memang padu. Apa khabar semua penyokong bola sepak Malaysia? Terima kasih kerana kembali lagi bersama saluran ini untuk kita kupas isu yang tengah meletup dan bikin penyokong jiran sebelah mula rasa tak senang duduk. Hari ini kita bukan nak sembang kosong. Ada dua berita gergasi yang baru saja mendarat. Yang pertama, jurang kita dengan Vietnam makin menipis. Dan yang kedua, Kem JDT nampaknya dah mula memasak sesuatu yang sangat besar berkaitan pemain warisan kita. Okey, sebelum kita bedah satu persatu, pastikan korang dah tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi. Kalau dah, jom kita masuk ke topik pertama. Geng, perhatikan ranking FIFA terbaru. Berdasarkan laporan dari portal Makan Bola, jurang antara Malaysia dan Vietnam sekarang makin rapat. Vietnam yang dulunya gah di atas, kini mula goyah dengan prestasi yang merosot. Manakala skuad Harimau Melaya kita sedikit demi sedikit mula memanjat ranking dunia. Persoalannya sekarang bukan lagi boleh ke tidak, tapi bila saja kita akan secara rasmi potong kedudukan mereka di tangga Asia Tenggara. Ini adalah amaran keras bahawa kuasa besar ASEAN kini bakal beralih arah semula ke Bukit Jalil. Tapi, berita yang paling bikin panas adalah apa yang berlaku di selatan tanah air. Korang tahu tak? 3 orang pemain warisan baru dilaporkan sudah mula menyertai sesi latihan di Kem JDT. Walaupun nama mereka belum didedahkan secara rasmi kepada umum, kehadiran mereka di sana adalah satu signal yang sangat kuat. Kita semua tahu, JDT adalah penanda aras bola sepak kita. Jika mereka sudah mula melatih pemain-pemain ini, bermakna kualiti mereka bukan kaling-kaling. Sebelum kita sambung lebih jauh, saya nak minta tolong sikit. Kalau korang rasa berita ini membanggakan, jangan simpan sorang-sorang. Tekan butang share sekarang. Kongsikan ke grup WhatsApp bola korang atau post di Facebook. Biar penyokong Vietnam dan jiran-jiran kita tahu yang Harimau Melaya sedang membina skuad monster untuk tahun ini. Kemasukan 3 pemain di JDT ini sebenarnya adalah jawapan kepada desas-desus sebelum ini. Dengan bantuan pihak CAS dan perkembangan positif dari FIFA, proses dokumentasi pemain warisan kita nampaknya semakin lancar. Bayangkan, bila 3 pemain ini bergabung dengan tonggak utama sedia ada, Malaysia bukan lagi sekadar pasukan pelengkap, tapi pencabar sebenar di peringkat Asia. Jadi, apa pandangan korang? Adakah korang rasa kemasukan pemain warisan ke JDT ini akan mempercepatkan lagi proses mereka untuk debut bersama Harimau Melaya? Dan sejujurnya, korang rasa sempat tak kita potong ranking Vietnam sebelum tahun ini berakhir? Mari kita bincang secara matang di ruangan komen. Saya nak baca analisis padu dari korang semua. Tetapi, di sebalik semua berita gembira ini, ada satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Ada satu persoalan besar yang mungkin akan buat sesetengah pihak rasa tidak selesa. Kita gairah bercakap pasal ranking Vietnam yang makin dekat. Kita seronok tengok 3 pemain warisan mula berlatih di JDT. Tapi, adakah kita sedar tentang risiko yang bakal mendatang? Fikirkan sejenak. Apa akan jadi jika selepas semua pelaburan dan usaha ini dibuat, kita masih gagal memintas Vietnam? Atau lebih parah, apa akan jadi kepada bakat tempatan kita yang sudah bertahun-tahun membanting tulang di Liga jika posisi mereka dirampas begitu saja oleh pemain warisan yang belum tentu serasi dengan DNA bola sepak kita? Ini bukan soal menidakkan kualiti, tapi ini soal maruah dan jati diri skuad kebangsaan. Adakah kita sedang membina sebuah pasukan mercenary atau sebuah pasukan negara yang sejati?
Saya tahu ramai yang akan marah dengan kenyataan ini. Saya tahu ada yang akan kata janji menang itu sudah cukup. Tapi adakah kemenangan tanpa identiti itu satu kemenangan yang manis? Inilah plot twist sebenarnya. Sementara kita sibuk memandang Vietnam di depan, sedarkah korang yang negara jiran lain juga sedang memerhatikan setiap langkah kita dengan senyuman sinis? Mereka mungkin sedang menunggu masa untuk melihat projek pemain warisan ini memakan diri sendiri. Adakah kita sedang berjalan ke arah kegemilangan atau kita sebenarnya sedang masuk ke dalam perangkap yang kita bina sendiri? Jadi, sebelum saya tamat, saya nak cabar korang semua. Jangan sekadar komen Malaysia boleh atau padu. Saya nak korang berikan hujah yang paling jujur, paling pedas dan paling realistik. Adakah korang sanggup korbankan bakat ubi muda tempatan demi mengejar ranking FIFA semata-mata? Atau korang rasa inilah satu-satunya jalan pintas untuk kita kembali jadi gergasi Asia yang disegani? Kejap. Sebelum korang serang saya kat ruangan komen, pastikan korang dah share video ini ke grup Facebook Bola Sepak jiran-jiran kita. Kita tengok apa reaksi mereka bila kita persoalkan kekuatan sendiri. Adakah mereka akan bersetuju atau mereka sebenarnya makin gerun dengan apa yang Malaysia sedang lakukan sekarang? Luahkan segalanya. Saya mahu ruangan komen ini berasap dengan perbincangan paling hangat minggu ini. Saya akan tunggu korang di sana untuk kita berdebat secara berilmiah. Satu perkara yang kita tak boleh lari daripada bincangkan adalah adakah Malaysia sedang mengikut jejak langkah jiran kita, Indonesia? Kita lihat bagaimana transformasi skuad Garuda di bawah Shin Tae-yong dengan kemasukan pemain warisan secara besar-besaran telah mengubah kedudukan mereka di peta bola sepak Asia. Ramai yang mula membandingkan, adakah jalan yang diambil FAM ini sama atau kita ada acuan kita sendiri? Perbezaannya begini, Malaysia nampaknya lebih berhati-hati. Kita tidak hanya membawa masuk pemain, tetapi kita memastikan mereka ini berkampung dulu di kelab seperti JDT untuk faham budaya bola sepak kita. Indonesia pula lebih kepada impak segera. Jadi, perdebatan di kedai kopi sekarang adalah model mana yang lebih berjaya? Adakah fast track cara Indonesia atau hybrid system cara Malaysia yang menggabungkan latihan kelab elit dengan dokumentasi FIFA? Dan jangan kita lupa tentang Vietnam. Kenapa mereka jatuh? Ramai penganalisis berkata, Vietnam jatuh kerana mereka terlalu selesa dengan golden generation mereka sehingga terlupa nak buat regeneration. Mereka tidak membuka pintu seluas Malaysia untuk pemain warisan berkualiti tinggi masuk. Akhirnya, taktikal mereka jadi tepu dan mudah dibaca. Inilah pengajaran besar buat skuad Harimau Melaya. Kita memintas Vietnam bukan sebab mereka lemah sahaja, tapi sebab kita lebih berani untuk berevolusi. Korang kena sedar satu fakta pedih ini. Kalau kita hanya harapkan liga tempatan tanpa ada suntikan elemen antarabangsa dari pemain warisan, kita mungkin akan senasib dengan Vietnam dalam tempoh 5 tahun lagi. Dunia bola sepak moden tidak menunggu sesiapa. Sama ada kita berubah atau kita terus ditinggalkan. Jadi, adakah korang rasa tindakan JDT membawa masuk 3 pemain warisan untuk latihan itu sebenarnya satu tindakan menyelamatkan masa depan skuad kebangsaan sebelum terlambat? Cuba korang bayangkan, jika dalam pusingan kelayakan Piala Dunia nanti, kita turun dengan barisan yang ada 7 hingga 8 pemain yang bermain di Liga Utama Eropah. Adakah Vietnam masih mampu tersenyum? Adakah jiran-jiran kita yang lain masih berani nak claim mereka Raja ASEAN? Jawapannya ada pada prestasi di padang nanti. Kejap. Sebelum saya masuk ke bahagian penutup yang paling kontroversi, saya nak korang buat satu lagi perkara. Cuba korang type di ruangan komen sekarang, warisan vs lokal. Saya nak tengok berapa ramai penyokong tegar pemain warisan dan berapa ramai yang masih setia menyokong ubi muda tempatan. Kita tengok kem mana yang lebih ramai penyokongnya di saluran ini.